Pengenalan Sufi Vibe. Inovasi bertemakan aplikasi digital atau apps berfokuskan kepada alat pembelajaran interaktif yang menggabungkan teknologi dengan pengajaran seni baca Al-Quran menggunakan kaedah Taranum. Sufi Vibe direka khusus untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran Taranum Al-Quran. Aspek yang ditekankan merangkumi 7 irama Taranum iaitu Bayati, Nahwan, Ros, Sobah, Sekah, Jiharkah dan Hijaz. Isu penyertaan masalah. Pelajar keliru dengan ciri-ciri bagi setiap jenis Taranum. Pelajar sukar membezakan antara ketujuh-tujuh jenis irama Taranum yang dipelajari. Seterusnya, pelajar sangat lemah dan kurang mahir dalam mengalunkan bacaan Al-Quran mengikut 7 jenis Taranum. Objektif inovasi. Membantu pelajar untuk memahami konsep serta membezakan 7 jenis irama Taranum utama dalam Al-Quran. Selain itu, ianya meningkatkan penguasaan pelajar terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam Taranum Al-Quran bagi kursus berkaitan seperti PIMK 3233 Kemahiran Al-Quran atau PIMK 3113 Taranum dan Hafazan Al-Quran, dan pelajar kelas aliran agama di sekolah menengah dan sekolah rendah yang mengambil khusus kemahiran Al-Quran. Membantu pelajar membezakan jenis Taranum yang terdapat dalam Al-Quran dengan lebih jelas. Seterusnya, membantu pelajar untuk mengalunkan irama Taranum dengan betul dan tepat. Manfaat inovasi. Pertama adalah merangsang kemahiran berfikir aras tinggi pelajar PAK 21. Yang kedua adalah papan interaktif berteraskan aplikasi digital serta kos murah. Inovasi Sufi Vibe juga dapat digunakan pada bila-bila masa atau di mana-mana, sesuai semua tahap umur dan peringkat. Keaslian inovasi terbahagi kepada 3 peringkat iaitu peringkat pertama, lakaran asal Sufi Vibe, dan peringkat kedua adalah inovasi Sufi Vibe, dan peringkat yang ketiga adalah penerapan unsur digital AI. Di sini saya akan menerangkan tentang tata cara permainan Sufi Vibe. Jadi permainan Sufi Vibe ini terbahagi kepada 2 pusingan iaitu pusingan pertama dan pusingan kedua. Jadi pada pusingan pertama, paparan klik mula akan keluar dan pemain perlu menekan klik mula. Kemudian roda akan berputar secara rawak. Setelah soalan keluar, penyataan mengenai soalan tersebut akan diberikan serta pemain akan diberi 2 irama yang berbeza. Dan pemain perlu memilih jawapan yang betul berdasarkan irama yang diperdengarkan. Sekiranya jawapan pemain betul, maka pemain akan mendapatkan 10 token, dan sekiranya salah, pemain tidak akan mendapatkan 10 token. Setelah pemain berjaya menjawab 7 soalan, maka paparan pusingan kedua akan keluar. Kemudian pemain akan menjawab ketujuh-tujuh soalan pada pusingan kedua sama seperti pusingan pertama sehinggalah paparan tamat keluar. Paparan markah atau mata akan muncul dan para pemain perlu mengisi nama pada paparan nama yang diberikan. Setelah berjaya menjawab 2 pusingan tersebut, kedudukan pemain akan ditentukan oleh mata yang diperoleh.